Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan apa khabar semua trader? Anda bersama saya sekali lagi Amar, market analyst anda di Torex Asia. Sebelum kita mulakan kita punya video pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua dan diharapkan kejayaan tahun lepas akan terus konsisten pada tahun ini, dan sekiranya terdapat sebarang kelompokan ataupun kegagalan sepanjang tahun lepas dapat diperbaiki dengan lebih baik pada tahun ini. So tahun ini kita harapkan kita mulakan aktiviti trading kita dengan lebih konsisten, dengan lebih tersusun, dengan harapan kita dapat menjana lebih banyak konsistensi berbanding kegagalan seperti yang kita ceritakan tadi. So seperti hari ini, hari Isnin, seperti biasa anda bersama saya untuk mendengar analisa pasaran daripada minggu lepas. So minggu ini seperti biasa kita akan buat ulasan daripada tarikh 29 Disember sehingga 2 Januari 2026. Buat pertama kalinya kita dengar satu analisa yang daripada setahun ni, bukan mingguan punya, setahun ni, daripada 2025 sehingga 2026. So kebetulan minggu lepas, ada beberapa siri cerita yang ataupun fundamental yang menarik. Ada beberapa isu-isu teknikal yang menarik yang kita akan cuba bawa pada hari ini, dan kita menjangkakan bahawa minggu ini market akan sedikit perlahan, masih lagi ada dalam mood ataupun zon bercuti, dan kita baru pasaran baru nak warm up semula untuk bergerak pada minggu ini. So hari ini saya akan ceritakan sedikit sebanyak apakah itipati yang mungkin anda boleh guna pakai untuk strategi dagangan anda pada minggu ini. So jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Kita akan ulas beberapa mata wang, antaranya kita akan ulas tentang dolar Amerika, kita akan ulas tentang Euro JPY, dan juga kita akan ulas berkenaan crude oil. So jom tengok video ini sehingga tamat. Okey, baik. Mata wang pertama kita yang kita akan ulas hari ini iaitu dolar Amerika ataupun DXY. Okey, DXY, pergerakan dolar Amerika Syarikat minggu ini lebih kepada stabil dan mendata dengan sifat defensif yang agak jelas. Dari sudut fundamental pula, pasaran kini berada dalam mood menunggu terhadap hala tuju dasar monetary Amerika Syarikat selepas tempoh panjang spekulasi mengenai pemotongan kadar faedah pada tahun 2026. So masuk tahun baru adalah mood untuk para pelabur menunggu apakah fokus ataupun strategi yang bakal dikeluarkan oleh kerajaan Amerika Syarikat itu sendiri. Biasanya awal-awal tahun ni kita akan lihat pelabur-pelabur dalam defensive mode ataupun tidak agresif. So anda dapat perhatikan bahawa macam saya sebutkan tadi, pelabur-pelabur lebih melihat terlebih dahulu apakah yang mungkin dan bakal berlaku pada sepanjang tahun 2026. Dalam masa yang sama, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Venezuela menambah satu lagi lapisan sentimen sokongan kepada USD. Apabila risiko geopolitik meningkat, pelabur global cenderung mencari perlindungan dalam aset yang dianggap lebih selamat, dan USD masih menjadi pilihan utama pelabur dalam kes ini. Namun, kalau disebabkan minggu ini berada dalam fasa hujung tahun dan awal tahun, pengukuhan USD kebiasaannya bersifat terhad dan mudah kembali ke fasa konsolidasi. Ringkasnya, DXY minggu ini lebih sesuai dibaca sebagai bergerak mendata dengan kecenderungan yang lebih defensif, dan apabila sentimen pasaran menjadi lebih berhati-hati. Jom kita lihat ke dalam chart apa yang berlaku kepada dolar Amerika Syarikat. Okey, baik, dari sudut technical analysis kita dapat lihat momentum menaik untuk dolar Amerika Syarikat daripada paras harga 97.31 yang terendah, paling rendah dicatatkan sepanjang minggu-minggu sebelum ini, ke paras 98.775. Okey, kalau kita lihat daripada sudut technical analysis, kita dapati ada satu garisan trendline yang telah berjaya pun dipecahkan. Ini kita ada buat ulasan pada minggu lepas. So anda boleh perhatikan kat sini, pada minggu lepas saya ada buat satu penandaan di sini, di mana satu pergerakan bearish telah berjaya dipecahkan oleh pasaran DXY. Kita dapat lihat kat sini telah berlaku satunya breakout di kawasan yang seperti saya tandakan.
Okay, dan pergerakan pasaran berlaku exactly seperti mana yang kita jangkakan. Satu breakout telah berlaku dan pullback berlaku, dan sekarang market membuat kenaikan setelah membuat retracement pada minggu sebelum ini. Okay, so kalau kita buat satu garisan panjang trend line dekat sini, apa yang kita boleh simpulkan bahawa price sekarang berada dalam satu sudut significant support juga. Okay, dalam satu sudut significant SNR. Okay, so perlu berhati-hati. Nasihat saya, okay, perhatikan dulu apakah reaction pasaran yang mungkin bakal berlaku. Anda dapat lihat kat sini ada satu resistance yang berjaya dilepasi, tapi di sebelah kiri terdapat satu support, dua support, dan sini ada beberapa significant support yang terdekat, dan sekarang price sedang, bukan sedang lagi dan price sekarang berada di kawasan-kawasan yang saya tandakan. Okay. So untuk DXY saya menjagakan bahawa mungkin dolar Amerika Syarikat akan mencari paras yang lebih atas, iaitu di sekitar berapa ni, 99.46. Okay, so saya menjagakan bahawa akan berlakunya satu price correction sebelum berlakunya satu momentum kenaikan sekali lagi berdasarkan isu-isu fundamental seperti yang kita sebutkan tadi. Namun seperti yang kita katakan, pasaran sentiasa di awal tahun anda perlu berhati-hati sebab secara keseluruhan anda perlu lihat bahawa pasaran sekarang dalam zon ataupun mood berhati-hati. Jadi bila kita sebut mood berhati-hati ni, anytime saja pasaran boleh berubah arah mengikut isu-isu semasa yang mungkin berlaku, tak kira masa dan kita tak tahu bila benda tu akan berlaku. Okay? Tapi dari sudut technical analysis, kita dah buat bacaan bahawa mungkin DXY akan membuat kenaikan sementara dan kita perlu menunggu untuk price sampai ke kawasan ataupun zon yang lebih selamat untuk kita tentukan ke manakah arah tuju pasaran selepas ini. Itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada mata wang dolar Amerika Syarikat. Okey, pasangan mata wang kedua kita pergi kepada Euro JPY. So, Euro JPY pula kekal sebagai pasangan yang sangat sensitif kepada perubahan sentimen risiko. Dalam keadaan geopolitik yang semakin tegang, Yen Jepun berpotensi mendapat sokongan jangka pendek sebagai mata wang defensif. Walaupun secara struktur, dasar monetary Jepun masih lagi longgar. Okey, dalam masa yang sama, Euro bergerak lebih neutral, menyebabkan Euro JPY minggu ini cenderung menunjukkan pergerakan yang tidak konsisten dan mudah berubah arah. Walaupun sebelum ini struktur jangka sederhana kelihatan bullish, pergerakan minggu ini lebih bersifat choppy dan sukar untuk mendapat kesinambungan yang lebih konsisten. Untuk trader Euro JPY minggu ini lebih sesuai untuk pendekatan berhati-hati dengan fokus kepada pengurusan risiko berbanding mengejar momentum yang agresif. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta Euro JPY. Okey, di hadapan anda sekarang ini adalah carta Euro JPY. Jom kita pergi kepada time frame yang lebih besar. Okey, kita dapat lihat pergerakan momentum bullish masih lagi mendominasi pasaran. Belum lagi ada tanda-tanda sebarang big retracement ataupun big correction yang bakal berlaku. Namun daripada sudut technical analysis, apa yang anda perlu faham, price sekarang telah sedang melakukan apa yang kita panggil sebagai compression. Compression ni bermaksud pada bila-bila masa sahaja price boleh melakukan correction ataupun retracement yang lebih major lah. Major ni maksudnya pergerakan yang lebih besar. Namun dari sudut terkini, okey, daripada sudut terkini tak banyak yang kita boleh ulas sepanjang minggu-minggu lepas. Apa yang kita boleh lihat pada carta Euro JPY, momentum bullish masih lagi mendominasi. Paras harga tertinggi yang pernah dicapai sebelum ini iaitu 184.83, 184.85, dan terkini price berada di sekitar 183.29 plus minus lebih kurang. Okey. So untuk Euro JPY seperti yang kita katakan, berhati-hati. Sekarang price telah pun berada di puncak dan bersifat compression. Pada bila-bila masa boleh berlaku correction. Jadi apa saya boleh katakan kepada para trader, perhatikan ataupun lebih baik tunggu kepada berlakunya momentum correction ataupun retracement sebelum anda meletakkan sebarang aktiviti dagangan anda kepada mata wang Euro JPY ini. Okey. So itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada currency Euro JPY. Jom kita pergi kepada mata wang seterusnya.
Instrumen ketiga kita akan pergi kepada crude oil. Crude oil merupakan pasaran yang paling terkesan dengan sentimen geopolitik, khususnya peperangan antara US dan juga Venezuela. Isu ini secara teori boleh mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak mentah global dan memberi sokongan kepada harga minyak mentah itu sendiri. Namun, dalam realiti minggu ini, pergerakan minyak lebih dipacu oleh faktor teknikal dan aliran sementara disebabkan oleh kecairan pasaran yang rendah. Setiap kenaikan harga mudah menjadi tajam, tetapi sukar untuk bertahan lama kerana pasaran masih berhati-hati terhadap prospek permintaan global. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada pasaran minyak mentah. Okey, di hadapan anda ini merupakan carta WTI ataupun crude oil. Jom kita pergi kepada time frame yang lebih besar. Weekly. Okey, secara teknikal apa kita dapat lihat pada time frame H4, momentum bullish masih lagi belum tercetus, bearish masih lagi menguasai pasaran. Kalau kita dapat lihat trend pergerakan pasaran daripada minggu-minggu sebelum ini, crude oil masih lagi berada dalam channel bearish. Okey, belum lagi ada tanda-tanda kenaikan buat masa ini, walaupun seperti kita ceritakan dalam isu fundamental tadi, perang tercetus antara USA dan Venezuela. Namun masih lagi belum ada kita panggil sebagai pergerakan instant ataupun pergerakan yang besar-besaran yang memberi impact kepada crude oil itu sendiri. Okay. So secara teknikal apa yang kita boleh baca dekat sini, dari sudut technical analysis, kita boleh perhatikan ada kebarangkalian besar minyak akan turun ke paras 50.70 mencari level support yang terdekat. Namun sekiranya kalau kita dapat perhatikan compression price sekarang telah pun berada di paras resistant, iaitu di sekitar 58.36. Sekiranya price hari ini berjaya memecahkan pasaran, kita menyatakan crude oil akan mencari paras resistant yang lebih tinggi di atas, iaitu sekurang-kurangnya di sekitar 65.86. Apapun, perhatikan pergerakan pada harga terkini iaitu di sekitar 56.69. Sekiranya isu fundamental dan juga isu geopolitik yang berlaku sekarang memberi impact, pastikan anda alert apakah yang bakal memberi impact kepada harga crude oil itu sendiri. Tapi daripada sudut pandangan technical analysis, ini yang anda boleh lihat di hadapan anda. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Jangan lupa follow YouTube kami, Torex Asia. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, boleh drop saja soalan anda di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Semoga video ini sedikit sebanyak membantu anda memberi idea dan cadangan untuk aktiviti dagangan anda pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada hari Isnin minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye.